What you see on camera? I see a close-up of a camera lens or lens hood pointed upward toward a bright ceiling light, with part of a monitor and screen edge visible on the right. Assalamualaikum semua dan selamat datang ke YouTube channel Aizah Arfa. Kembali lagi dalam channel Tech FOMO. Sebab ni kita dah tak ada berkenaan dengan Canova lagi. And dalam minggu ni aku nak bawakan something dekat korang, iaitu aku ditemani oleh, korang nampak tak ni? So ini adalah kamera, tetapi dia kecil je. And kenapa aku beli, dan aku akan explain dekat korang dalam video kali ni. Okay, first of all, ini adalah brand Loki L1 yang dikeluarkan dalam ujung tahun lepas oleh satu founder ni. Aku tak berapa kenal sangat. Benda tu macam quite lalu dekat aku punya social media, dekat aku punya Google search. Mungkin diorang ada buat ads lah. And aku macam like okay, aku bagi diorang peluang dan aku study siapa yang diorang cuba offer. And surprisingly benda ni macam connect dengan aku, sebab it's like macam body cam tapi lebih kepada AI mode. Maksudnya aku tak perlu nak on kan waktu nak record, aku tak perlu nak off kan dia. Aku just make sure dia bateri dia penuh, and dia akan record momen-momen yang kau tak sempat nak record. Macam kita bagi contoh lah, macam kau ada pergi ke mana-mana, ada event atau ada buat aktiviti apa-apa dalam seharian, tapi sebenarnya benda tu kau tak sempat nak record dekat phone pun. Dekat phone kan kau kena ambil kamera, on kan kamera kan, apa semua kan. So benda ni dia just like random, tapi dalam keadaan yang sangat teratur. Maksudnya kalau kau duduk tempat tu static, dia akan record dalam 2-3 momen je lah. Tapi kalau kau selalu bergerak, pergi sana sini apa semua, dan banyaklah momen tu. So aku macam okay, benda ni aku sebagai seorang yang family man, aku ada kawan-kawan, ada anak isteri kan. So aku appreciate that moment. So aku nak make sure aku tak terlepas apa-apa momen yang best. So maksudnya kalau aku tak nak terlepas momen yang best, aku just pakai macam ni and simple. So dia macam like aku pergi mana-mana tak rasa macam tergantung berat, tak perlu nak on off. So dia akan just record je, and dia akan simpulkan aku punya kehidupan seharian aku, whether hari tu aku produktif ataupun tak. And of course bukan sekadar momen yang best je, dia macam juga bertindak sebagai aku punya monitor stress level, aku punya gaya hidup ni bagus ke tak. Kalau macam aku tengah kerja-kerja sekarang ni, dan aku akan letak dia dekat satu sudut, so dia boleh monitor. Macam kalau aku terlalu lama duduk, dia akan cakap okay, awak tak bagus duduk lama-lama, sila bangun. Atau dah lama sangat awak buat coding, lama sangat duduk, so duduk pun lama sangat tak bagus kan. So sila bangun, ambil rest kejap ke, pergi minum air ke, ataupun pergi macam ambil angin kat luar kejap ke. Sebab aku punya style, aku sangat additive dengan kerja. So benda ni dia macam like bagi warning lah kalau ada something bad behavior yang aku tak sedar, yang aku sedang alami sekarang. And yang the best one is Loki AI ni, of course aku seorang yang tak suka bayar subscription. And yes, Loki AI, semua AI dia adalah percuma. So macam like hujung hari tu dia akan tolong buatkan kau punya vlog, and dia akan cuba rumuskan kau punya kehidupan seharian dalam bentuk komik. Dan pada aku benda ni sangat best, sebab setiap hari kau ada komik kau sendiri. Bayangkan kalau aku pakai benda ni selama 360 hari, dan aku akan ada 360 helaian muka surat komik aku sendiri. So macam at the end of the year, aku boleh tengok balik tahun tu aku buat apa. So it's memang mind blowing, dan kau macam boleh recap sendiri apa yang kau buat, betapa produktifnya kau. Dia ada AI di dalam apps Loki L1 ni. So kau macam boleh tanyalah seberapa produktif, berapa banyak kau spend masa dekat sesuatu benda. So adakah benda tu bagus. Memang directly kau boleh tanya dia semua benda. Dia percuma. So aku akan teruskan pakai Loki L1 AI ni untuk buat programming Canova, sebab Canova adalah sebahagian daripada diri aku, dan aku dalam proses untuk naik taraf kepada version 9. So dalam proses untuk naik taraf ke version 9 ni, aku akan hadapi banyak dugaan, and of course momen-momen dugaan tu aku akan appreciate bila dah robot ni dah deploy, dah sukses nanti. So hopefully kalau you guys rasa macam you guys pun sama macam aku punya perangai, suka appreciate moment, suka untuk macam satu tools yang boleh bantu awak ataupun tolong monitor you guys punya habit apa semua, I think you need this one also. Dan dia pun tak mahal, around like RM800 macam tu, dalam $200, dan dapat ada diskaun apa bla bla yada-yada semua dalam RM800, dan tak ada subscription. Itu yang best, mana kita bayar one off, tak ada subscription. Aku akan keep pakai benda ni, pergi bersukan, even duduk kat rumah buat kerja pun aku akan pakai. And yeah, kalau korang suka this item, aku ada drop link dekat komen, korang boleh klik dan order sendirilah. See you soon. Assalamualaikum. Bye.